Hello, hai Sakmu. Macam biasa, kita akan sambung lagi game The Beast Inside ni. Di chapter yang ke 7 atau tak silap aku tak. 7 kali. Okay, kita lah. Okay, game ni sebelum ni kita main ada sedikit kerosakan ke apa tu, kira maaf lah deh. Sebab aku dalam proses belajar dari setting. Okay, jadi tak kecap mana kita sambung sikit lah. Pasal ni chapter itu dah apa dah? Dia ada isteri dia tu. Bukan tempat bukan part seram dah lah. Mana bunyi duk terjatuh ni? Fuck is going on? Where am I? How? All of a sudden. Betul lah. Ya, kita lepas ada kena kerja kok. Tak susah aku tak mungkin. Dan ni kita duduk sini dah. Chapter 7 dah. Fine. Oh, kena balik rumah lah. Okay, gila. Balik lah. Kena berapa hari dah saya duduk main. Tahu ke apa. Ke mana ni? Kat ni. Tahu lah saya mau. Pakai gear ni. Sekejap. I need to find the way home. Ni ke pak. Tahu. Tapi ni tempat ni ada ke pada ni? There's a map lying there. Ni. Flash ni. Ambil dah. Tak ada aku guna Okay. Oh betul ni UV kita ni. According to the Ambil. map, the house is nearby. Jap. I just have to make it through that cave. Mana betul ni? Not. Oh, okay. Okay, lah ni kita duduk kat campsite. Yang perlu tengok Allah. Oh ni kena mau ni. Hanya. Oh tu. Okay, lah ni kita duduk kat campsite. Jadi kita kena klik rumah tak nak. Kita kena balik rumah. Ya ni ayat. Mana rumah kita? Mana rumah kita? Ni cave entrance. Radio tower. Tahu dah mana. Tak apa. Mana. Kita jalan lah tengok mana. Tak tahu mana yang jalan balik. Ni kot. Oh ni tempat letak orange. Okay. Mana ni tu. Okay. Alright. Boleh ambil ke? Tak boleh dah. Yang boleh ambil lagi. Tak boleh ambil dah tengok. Get into the cave. Kalau masuk gua pula. Yang ni tak suka. Kalau masuk gua saja kalau tak ada gabung-gabung tak apa. Masalahnya ada monster ke juga tak ya. Oh. Tak betul dah kita ni tak mau. Bunga cepat nak cepat sikit. Jalan ni. Ni apa ni tak tulis? Jesus fucking Christ. They're really Apa ni? hanging here. Itu Someone actually traitor. did murder these people and leave their bodies here in this fucking godforsaken place where Emma and I just happened to move. Fuck. I better hurry. Emma's on her own back there. Benda macam kat ni kau gua je tak? Sini kan? Oh lah. Damn place again. Go through the cave. Okay. Kita kena pergi lah. Kenapa dia buat music gitu? Oh, Christ, is this? tak apa ni tak mau. Mati lah ni budak ni. Oi, Fuck. What was that? imajinasi je rupanya. They must have poisoned me, but how? Coffee. They must have slipped something into my coffee. Or maybe all those transmitters are some kind of emitters to mess with my mind. Nak cari benda kau tak mau? Nak cari benda ni ke? Kira ni ke? Ni betul? Oh ni depan ni. Oh ni. Nak kata ni.
Okey, satu. Dua. Oh tak ada, dua je. Dua je sikit ayat tu. Banyak-banyak. Oh pula. Kita minta lah, tak ada apa. Aku malas pergi jumpa dengan tu ni awal-awal. Boleh. Oh. Tak selamat lah ni tak emang. Selamat dah ni. Kau ni pokok ni. Ini jalan tu bit dah tak emang. Dia boleh sakit ke aku dengar ni. Tengok. Ni. Menuju dah dia. Baik dah. Kalau ada jengor dah jaga dah. Lalu ada jabatan tapi tak putus. Banyak ke putus lah kalau jengor dekat. Kata dah gua ni saat ni pegang je tak emang. Kita pula lalu lagi lah. Kenapa macam ada orang sana? Damn, they're good. Gotta give them that. They're trying to break me, but I know they're Soviet tricks. I won't let them know I saw them though. I'll play their game, but on my rules. Kiri kan ni tak mau? Kiri kan ni? Kiri kan ni? Pergi ni lah. Okey, kan ni apa ada depan ni? Sakit sajalah aku. Pasti lagi pernah jumpa dengan hantu kau monster kau awal-awal ni. Biar aku main dulu dalam apa? Dalam 20 ke 30 minit barulah boleh jumpa hantu. Awal-awal ni tak say lagi. Boleh tunduk. Kalau lagi kat ni gimana tu? Sabar dulu, kena kita tu sekejap. Sekejap. Buka. Mana? Ke mana tu? Dia nak balik lah. Apa ni? Dia password pula. Sekejap kita cari sekejap depan tu. Kalau ada. Okay. Oh. Tengok ni. Tinggi ni morning. Mana tak? Kata dah. Ke patah punya. Belakang lagi ke mana? Belakang ni ke mana tengok? Takutnya jumpa benda lain lah. Ingat je boleh mati dah ni. Tak lagi. Ini ke betul? Tak saya jumpa lagi. Sabar dulu awal lagi. Duduk sini kot. Itu apa dia tulis? UB. Ada boleh pergi ke apa sini ni? Tak boleh sama. Dia kena pergi belakang ni juga. Depan ni. Cepat sikit. Pakai program. Aduh, sepiknya. Ya, game ni sebenarnya dia tak ada lah takut mana sangat. Tapi kadang-kadang benda tu jadi suspend. Betul gedok ni. Dia banyak jalan kot. Kalau macam puzzle ni, dia susah sikit. Suckers, you think you can break me like that? With an animal carcass? With a few dead bodies? Seriously? Who do you think I am? Epek ke pun? Sini.
Mana dah? Tentera dah. Apa rumah dah? Gua tu tak buka lagi ni. Kau buka masa mana? Tak buka buka masa ni lah ni. Rumah kita dah ke? Alah. Alah. Okeylah. Oh no, rumah kita no. Aku still tengok tak ni. Ya, okey. Cepat sikit. Berapa hari dah kita tak ada rumah. Gimana tahu? Ni okey. Mana ni tak mau? Apa ni? Oh ni. Okay, turun. Lupa yang ni okey lah sikit. Tak mau dia tak adalah benda seram. Dia hanya puzzle je yang ni. Kalau lah sore lagi tu hok kita main dalam bukit tadi macam dia flashback ke tahun hok sebelum ni. Tu part seram sikit. Susah sikit lah. Banyak benda. Dengan dia lah kita lawan Norton ni kita. Dengan dia lah kita masuk dalam rumah hantu tahu mana. Lari ke hantu besar tu. Ni nak kena jalan kan ni. Betul kalau makan hanyut kan. Betul lah. Betul. Ni siapa ya buat rumah kita ni? Rumah dalam hotel pula ni tak mau. Ada lagi orang main lawak rumah aku. Kereta kita ni berapa duduk sini ni? Gemar ni tak mau. Mari tak dibersih lagi. Ni kereta siapa ni? Oh Sherry. Polis ni. Kereta polis ni tak mau. Mari rumah kita. Sherry Emma duduk mana Emma? Emma nama diri kita dia. Nama gapa aku ikut panggil. Allah Akbar. Poci ni. Ke mana dah lihat atas? Ni. Ni. Tu. Honey, what's going on? Apa nampak macam darah hai? Where have you been? Tak tanya je tu. Where the hell have you been? You know, I want to find. Why are you crying? What's 6 hours? What? What? You were gone for 6 hours. You Oh went kita hilang and just Neja dah tahu tak vanished. sama. I didn't vanish. I just tried to remove those damn bugs. Neja dah kita hilang. What bugs? Ah, What are moyo. you talking about? You left me all Ya, tak alone. mau aku nak faham Some jalan cerita psycho ya. slashed our tires. Sama-sama lah aja deh. Jalan cerita ya. I called the sheriff, but when we were in front of the house, that guy broke in. Into your office. What do you mean broke in? Are you kidding me? Fuck the telegrams. That son of a bitch took the telegrams. Oh mesin kita hilang tak mau. The sheriff noticed the broken window. Mesin telegram yang kita buat hari tu. Wait a Pak minute. Who gave you the Wan right kau to pak let suruh aku strangers buat in tu. to go through my stuff? He's a sheriff, not a stranger. Besides, Sheriff my ass. You have no idea how capable the people who want to get me are. They can impersonate anyone. Don't you realize that what I do affects millions of people? you think I'm stupid? I called for help because someone's stalking us. Besides, the guy couldn't have gone far, and the sheriff is after him. You don't have to act like such a dick. It was me that was in danger. Me, not your nameless millions. Fuck. What a mess. Hopefully he's left some traces. I better look around. Boleh jadi dah. Ni apa ni? Either my the place. The my kau gapa aku tak tahu lah. Gapa dia pula ni? Sakit kepala pula ni. Yang ni puzzle, aku suka puzzle tengok. Walaupun dalam masa yang sama aku sakit kepala pun tapi aku minat. Maybe the device will find some Ma? traces. Oh marah kat ni. Sekejap. Banyak. Ini apa ni? Okay. Apa tu? Bingo. He escaped through the window and probably moved towards the bridge. Kau pecah ke cumi kita set mau. Dia nak gimana ni? Ni ada mesin prototype.
Ada apa atas ni? Ada. I feel like I've missed something. I should check all the clues first. Kena check clue. Oh, kena terbit kau ni kita. Kau scan Emma kau. Okay, scan Emma. I need to search the office thoroughly. Allah. Pengkor. Apa sini? I feel like I've missed something. I should check all the clues first. Okay. Dia buat sini tak mau. Dia cari ke apa benar sini? Apa punya ni? Tak ada dah, okey dah. Okey. Ingat kau kita ya ni. Cari ke apa pasal ni? Tak jumpa, aku tak jumpa baharu ni. Kau pernah mau dia bawa? Oh, boleh buka. Sabar sabar. Tak buka lagi. Boleh link. Itu dah ke apa? Ni? Oh ni. Apa ni? Kita kena rotate dulu. Okay. Dapat. Whatever happens, don't leave the house and don't let anyone in until I come back. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. No point hanging around here. Gotta get him before he's off the radar. Dulu lah ni kita kena check sekeliling rumah kita kan. Very well. Maybe I'll find another signal outside. Okay. I just hope I don't lose the trail. Mana ni kena pergi ni? I can't see anything with my naked eye. Follow the localizer. The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. Kita follow localizer ni tengok. Okay, dapat. Mana ni? Oh. Mula hotel kau tengok. Oh ni. Ni patah pula kau duk rasa ni. The sheriff must be nearby. Dapat lagi. Check the area around the bridge. Dah atas. Okay. I think I'm on the right track. Jadi ia jalan lalu mari sini. Okay, lalu jadi kita kena ambil kau ni. Localizer kita ni tunjuk sini. Ke mana? Sini lah. Localizer tu tunjuk. Okay, sini. Sekejap. Jadi depan ni tengok. Main kau ni. The signal is Apa benar? strong. Go tu. Share kita ni. Tu ya kita nak fire wash. Cari apa benar pak kita ni. Okay. Ke sini. Duduk sini tengok. Tak ni. Duduk mana? 9. Okey sini. Kau di mana dia duduk? Apa ni? Kau belakang aku gini. Kau gini. Oh ni. He went up and cut the rope. Maybe I Dia can find a naik side atas tu. passage. Kena naik. Dah ni dia potong dah. Dia kita punya. Jadi kita kena cari jalan lain untuk nak pergi ke tempat dia tu. Kan ni kau? Lah sini. Okay. Okay. Oh. Kita kena cari sheriff ni juga sampai dapat.
Kita nak tahu buat apa sebenarnya. Dekat. Takut kaki tengok batu ni. Cepat. Mana benar Syarif ni pergi? Sampai heran dengan dia. Jadi jauh pula. Kita lalu pula kali lagi kat gua ni. Tak serius David, Emma, me, and my parents, and the movers. Oh. Who else knows our location? Lelok ni Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. But I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I grab Okay. it? Dapat notification. Tekmu tak tahu masa ni kita ada notification daripada localizer je. Bukan daripada iPhone. Nampak tak Tekmu ni? Ni iPhone kita ni. Jejak manusia. Localizer. Mana? Apa ni lagi dekat sana ni? Ni goyak ke apa ni? Mana ya? Ni. That's an electric fence. Eh, I need to find a way to switch it off if I want to get that bastard. yuk main ke sini. Sekarang ni kita nak pergi mana? Kita kena ikut wayar ni dulu ke? Where could Turn these off the go? power electrician key. Oh, yalah. Kita kena power itu. Turn off dulu. Apa? Pukul lah molek. Jangan ialah pukul juga harga demo. Gitu. One down. There's more. Okay. Ni goyang mega ke? Okay. Ni goyang mega. Jadi kita kena pergi kat goyang hijau dan goyang biru pula. Ni goyang biru ni pergi ke mana? Goyang biru. Okay, masuk mana ni? Jauh goyang biru ni tengok. Jauh ni goyang biru kan? Allah. Atas ni kena naik ni. Jadi dah ni kita nak naik kan atas ni. Ya. Ui. Mana naik atas ni? Kita kena dapat sini. Okay, tengok. Ni daripada sini lagi. Macam mana? Mana kita naik? Ni. Okay. Ni tak mau. Okay. Beres. Tu dapat dah naik sini. Kat mana buka? Allah. Dugahnya. Tengok dulu. Teruk dulu dah. Mau tak teruk betul. Okay. I think there's just one left. Dan ni warna hijau pula tinggal. Warna biru okey. Down siap lah. Kita nak pergi ke warna hijau pula. Wayar warna hijau. Nak di wayar warna hijau ni. Ni wayar warna biru ni. Kita nak pergi wayar hijau. Okey tu wayar hijau. Oh tingginya. Anu pula. Bukan kau kalau wayar dia lain nyata yang sebenar. Kita mati kesok wayar tu aku rasa tak hidup dah aku rasa kan. Tak silap aku wayar biru. Salah satu wayar biru kali wayar hijau dia wayar bumi tak silap aku. Wayar dia panggil wayar apa tahu lah. Tapi kalau Kelantan panggil dia panggil wayar bumi. Rasa kalau buat salah satu wayar merah antara merah dengan hijau pun tak jadi ada api aku rasa. Begitulah game sekmu. Kita panggil game. Ni apa hal ni? Kita buka. That was the last one. Okay. I won't be electrocuted now. Oh, baik dah. Kau nilai tak boleh kau. No, juga ikut jalan baik. Kalau boleh nak cepat sebenarnya. Cepat. Kita buat benar ni episod ni panjang dah benar. Sampai ni pun next chapter dah sebelum ni. Ni chapter yang ke-7 dah ni. Aku rasa macam panjang. Banyak chapter pula Sam kena tengok. Okay, betul tak Sam? Electric fence. Jadi ini ke? Nanti sini kah ke? Sini dulu. First, I need to cut off power. Dia kena cut dulu.
Lepas tu aku tutup belakang dah lah. Tutup mana lagi? Kau semua ni aku dah tutup belakang dah kok. Ni dah. Okay, beres. Lepas tu mana lagi? Sini lah kita tinggal kan? Oh ni. Okay. Baru boleh tengok. Tu. Mana ni localizer kita? Ni. Localizer kita menunjuk ke orang tu mari sini. Kita tak lagi kita kena pergi tepi ni. Sheriff kan? Kita cari sheriff benar ni. Ni tempat gapo ni tengok. Orang sheriff tu merantau. Sini. Sheriff tu pun macam tak logik aku nak cari aku sampai sini. Tempat lain dah ni tengok dia pergi. Bukan takat cari aku ni, dia pula hilang lah ni. Sini ya kita mari sini. Ni. Oh, you jumpa rumah ni tengok. Panggil apa ni? Sini, firewash. Ini ke? He's in this building. Lah, dia masuk sini. I'll follow him some more. Oh, lock pula. Kunci tengok, kunci. Boleh lopak kau? Tak boleh. Ingat boleh lopak. Boleh tengok, dia tak boleh lopak. Naik dari rumah ni dulu kan? Oh ni pun kunci. Macam mana kita nak masuk dah ni? Kalau dah kunci belakang gini. Apa tak lagi sana? Kita kena cari jalan dulu. Oh bukan ni. Air ni. Dulu kita mari tak ni Simon. Cuma lah ni aku nak tahu. Kita nak pergi mana ni? Itu persoalan lah ni. Ini nak kunci. Jadi kunci ni kunci mana? Ni kau lelaki kau. Okay. Kena kau lelaki tak mu? Okay ni. Mana sini kau? Kena naik atas ni. Oh ni. Oh, The signal is coming from the tower. jadi dah. Naughty masuk Naughty. Naughty localizer. Dia panggil Naughty localizer. Ni tinggi-tinggi ni pas ni jatuh pula aku rasa ni. Kalau game horror kat tak lari daripada patuh atau apa. Kau kadang-kadang patuh jatuh lah. Scare the heights, bud. You better be careful. Oh, tak nampak saya semua bawah tu. Tinggi sangat Betul? Mana pula? Ni. Oh, siap dengan ada dapur. Saya mudah lah duduk tempat tinggi. Canggih lah. Ni, map ni. Ambil lah. Kalau tusukkan petagon ni aku. Ni. Kat apa ni? Ni. Kaunter pembesar. Betul? Kenapa tujuan kita main sini tahu? Apa ni? Mana ni? Betul ke apa tujuan? Apa tujuan? Apa tujuannya kita datang sini? Tak ada ke satu pun ni. Ni bot besar-besar ni ke apa ni? Whiteboard. Apa whiteboard? Hai. Jauh-jauh aku mari. Tahu lah semua. Itu apa ni?
Oh ni. Ni aku nak tengok. Ni. Okay, tengok ke apa? Oh, tengok rumah kita terus dah. Direct tengok. I Oh, shouldn't nampak have Stay kita left ke her alone apa? again. Bini kita. Itu je. Itu je kau. Tak, aku tak faham benar ni. Mari sini buat gambar benar. Tak cari ke apa? Kita nak cari tading ni. Dia tu jual ni. Oh ni. Oh, dekat ni. Ke mana ha ni? Oh, ada anomaly tak ni? Ada anomaly. Mana anomaly? Tengok aku. Hop. Kenal ke tak kenal? Oh tu. Tu. Mana ni? Apa ni? Tu dia. Put down. Kalau anomaly ni. Mana? Buat ke apa ni tak tahu. Dekat apa? I was right. He's not here. I should look around. Looks like he's hiding something in here. Oh ni. Bateri. Bateri tu untuk apa? Ni ambil baci. Looks like the Cabin. key to the house. Let's see what he's hiding there. Tapi grafik je lah awal. Kalau saya mau tengok kat apa ni, aku punya PC ni okey lah, comel lah. Tapi dari YouTube aku buat kbps dia tu tak ada lah. Tinggi sangat aku buat dia. Sebab aku nak update besar tapi aku punya wifi ni tak kuat lagi. Okay lah, insyaAllah lah satu hari nanti kalau aku apa ni, ada duit sikit aku akan upgrade sikit demi sikit untuk bagi aku. Demi tak mau buat lah. Aku nak comel grafik ke apa. Untuk masalah ni aku buat ni biasa lah. Wifi aku pun tak kuat mana lagi. Boleh lah takat nak tengok video aku tu. Okay, faham tak? Jadi kalau grafik utuh ke apa, itulah. Takat tu hari mampu takat ni. Tak boleh buat tuduk je lah. Nanti lepas ni dia akan upgrade lagi daripada semasa ke masa dah. Dan ni cerita je kita nak game mana? Masuk sini dah kan? Tak naik. Nak buka. Bukan sini ke sana? Cabin ni. Pasal sini dah ni cabin dia. Oh bukan. Bukan lah tengok. Okay. Bukan sini tengok, bukan sini. Kejap. Kau ikut mana? Depan ni kau? Gila lah aku ni. Ni, sini. Oh boleh ni, tengok. Ni aku salah kan. Mana? Ni, lagi mana ni? Mana Syarif tu duduk mana? Oh ni, Syarif ni duduk. Ni. We must find out how to open that goddamn basement. Get into the cottage. Oh, jadi dia masuk dalam ni lah tengok. Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Okay, satu, dua, tiga. Aduh. Motherfuckers, they know everything about Main us. laptop ni kat onto the Fuck, they've been computer. watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Computer mana? That's probably the basement. Juga apa tu? A, B, C, Get D. the password. The door is locked. Enter the password. Masalah kot ni. Pada ni start pada lah. Ya. Mana aku nak tulis?
Oh ni ke? Dia tulis satu. Satu A, kalau satu A ni I. Betul tak tahu. Password reset. Oh ya, ada password. Reset tu. Jadi kita nak tahu tu macam mana. Kena tulis tu je ke? Okay. Oh, okay. Kita tengok. Di sini. Macam nak kena puzzle ni. Cari lah. Mak ada di nota aku. Di notes ke? Mana? Okay. Tak salah. Obey ni. Ada orang ambil gambar kereta kita ni. Apa-apa ambil. Ni Nothing apa in ni? here. Need to find the slide. Oh ni. Tulis ni. Boleh gerak ni. Gimana? Lebih luar. Okay. Oh ni. Oh, projektor. Ni nak start ni pening ni. I better Gambar check mana what ni? this lever is for. Oh, gelap. Okay lagi. Jangan sedih lagi. Balik. Okay. Dah dah. What is that son of a bitch up to? He's marked the Only- places with the relays on the map. It seems I've gotten rid of them all. Okay, So okay. we had been bugged all along. Fuck me. Thermochromic pigment. It has something to do with temperature. Nasi ni. Dia tak benda ni, tengok. Bukan, itu ni biasa ni. Jadi setiap notes ni kita kena ambil, kita kena tengok dulu. Takutnya terlepas pandai. Kadang-kadang di situ ada password tahu, tengok tak? Ni apa ni? NBMEUT apa ni? Ni betul ni. Kalau nak cari di belakang ni. Ni kau? Okey, tak salah ambil. Aku kadang-kadang tak buat kadang-kadang. Aku suka benarnya game benda ikut dia ni ke apa ni? My gut tells me someone has written something here. I can't make it out. There must Kita be a way to kosong. unravel it. Aku ambil lah. Tak kosong bukan tak A kosong. book on encrypting. Someone has marked certain pages. Oh. Okay, berita baiknya aku tak faham. Maybe I should check what this button does. Oh. Apa ni? Apa ni kali kita tengok dah bila gelap ke tak mungkin? Sekejap. Kita kena tengok bila gelap kalau apa tu. Rekak lah tak mungkin. Ngelak. Betul tak? Tu. Nampak dah tu. Kalau begitu, mungkin ada orang masuk kan. Tutup lah. Kalau tutup lah tengok. Perlu cari-cari. Ini apa ni? 3 ni. Oh ni. Tapak kaki ni tengok. Tapak kaki ni duduk di sini. Dia tekan benda ni. Dia on ke lah. Dia on, lepas tu kaki ni jalan lagi ke bawah. Dia duduk di sini. Di sini dia akan nampak tapak tangan 3. Tu sini 5 ni kan tapak tangan ni kan. Betul tak tengok? Tu lepas tu dia pergi pula sini. Tu dia depan ni pula. Oh, D2. Lepas tu D ni 2. 1
tu ni, kan ni. Dia tunjuk ni. Angin tolak 3. Timur lah ke? Kau gana ni aku tak faham benarnya. Puzzle ni puzzle gana. Ni kau mana? Lost. I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? Nak cari benda ni tak meletup dah ni. Sekejap aku cari benda. Dia ambil bahagian atas ni. Okay. You buka apa ni? Kalau kita turn off dia. Turn off gelap lah. Okay, buka balik. Ni tak ada ke satu ni tak mau. Okay, lepas tu. Itu. Kau kena cari buah daci sasa. Sekejap ni. Ni? Apa ni? Light. Oh, boleh projector. Ni tengok. Ke sini. Oh, lagging kuat kau ni aku ni. Okay. Tapi kita tengok boleh gelap. Tu. Nampak tak? Tengok ni. Bentar. Tarikkan kita sikit. Macam mana nak betul ke dia tak mau? Mana ke dekat? Tak jadi. Taruh kau ni sikit. Betul ke tak mungkin? Betul? Oh, kalau aku tu. Aku cuba betulkan balik. Okay, jauh ni. Okay, tak mungkin. Tu. Tu. Nampak tu. Tu jadi dia tulis B4. Target ni target apa benda sini? Tu. Tadi kita ada jumpa note tadi. Ni. Tu nak ambilkan ni kau. I'm starting to make out the letters. Ini nampak ni. T1. Tengok malam. Allah. Tak ada tupik saya. Sorry. Okay, mula. A3. Okay. Ini tengok. Tunjuk dia buat. Takat aku pahal dah. Okay, jadi nampak tak? Saya pun nampak. Ia tulis A, B, C, D. 1, 2, 3. Okay, jadi tadi ia tulis A3 bermakna kita kena cari huruf P. Duduk situ. P. Tu B, A, B ke? B ia tulis apa ni? B4. B, ia tulis 4. B4 jadi O. Sekejap. Mana ni? A1 F. Okay, tak mungkin. Astaghfirullahaladzim. Benda ni pun hilang lah. Baik tau. Naik pula. Kabut A3. Dia tunjuk. A3. Set. Okay. Ke Z. Lepas tu B4. B4 P. Kita kena tulis. Okay. P. Lepas tu C1 tak silap aku tak ni. C1 D2. Okay kan? Betul. C1 D2. Allah. A saat ni A3.
3 B4 Y. Lepas tu C1 A. Okay, D2 B. Kita kena cari. Hai. A3 A malah ke B4 B C1 D D2. Okay. Betul. Finally. Betul Now I tak can bang? go in the basement and deal with that fucker. Itulah cara main. Takat aku pahal lah orang gelak ni. Lagging tahu tak PC aku ni masuk dia tu saat ni. Mana? Okay, basement kita ke? Apalah. Apa lekat ni? Basement. Itu basement lekat. Okay. Ada ke bawah ni segmen? Ada generator. Ni gun ni api pula. Dia ada mission pula sini ni. So much blood. What's happened here? Ada apa dia? Slaughtered Oh, ada Sherry ya segmen. like an animal. Jadi buat apa ni? Fuck me, I don't get it. Who could have done this? And Apa why? ni? Dia kena IC kat mana ni segmen? Sherry. Mulut sini Sherry. Luckily you didn't destroy them. Ni. Tinggal ni. I finally made it. Sherry tu hidup lagi ya. Something Baik tu bangun dah tu.